도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Okay, lagu raya. Okay, lagu raya kalau kita nak rasa vibe yang best sebab yelah saya ni Gen Y kan. So saya rasa lagu yang nostalgia menggamit kenangan yang lalu, menggamit nostalgia yang lalu ialah lagu raya lama. Tapi as a mother yang ada anak-anak Gen Z ke Gen Alpha, saya terpaksa menerima juga lagu-lagu baru supaya saya pun dapat join mereka. Okay, Kak, cuba nyanyi sikit lagu raya yang Kak suka. Sikit je. Alah, lagu apa Kata suka lagu lama. Takkan nak lagu negara aku pula. Alah, saya tak terfikirlah buat masa ni. Tunggu. Cuba awak bagi saya satu. Zial, satu lagu. Lagu Siti Nurhaliza. Malulah kita malu. Nyaman lah. Cepatlah. Next time. Okay, next time. Okay, kita cuba. Kak Zab, lagu raya dulu ke sekarang best? Of course saya sangat suka lagu lama. Sebab lagu lama ni dia bukan melodi dia sangat best juga dan dia punya lirik tu sangat menusuk kalbu. Bila kita dengar tu kita enjoy dan kita menghayati lagu raya tu tau. Ya betul. Sikit Kak nyanyi sikit lagu. Okay. Saya ada dua lagu favourite. Okay, lagu saya nak dengar Kak nyanyi. Yang first sebab saya anak perantau, kita kerja kat Johor. Saya dalam kereta saya akan nyanyi lagu Balik Kampung. Betul. Lagu tu. Tapi untuk generasi sekarang kan, anak saya pun suka lagu ni daripada Dola. Raya betul. Raya. Asyik putar dah 10 kali putar lagu tu. Ya, saya sangat suka lagu tu. Sama. Sebab sambil kita kemar rumah, sambil kita gosok ayam baju, kita enjoy. Ya, betul. Okay, terima kasih Kak Sarah. Okay. Lagu raya dulu ke sekarang? Bertemu lagi saya Aina Zahari dari SIJS. Lagu raya of course lah, the evergreen one yang Siti Nurhaliza tu. Sama. Saya yang Balik Kampung, and then semua tu dia macam dia punya apa? Aura dia, tona intonasi like lirik music dia dan dia punya mainan instrumen apa tu memang catchy dan sampai sekarang tak tenggelam dek zaman. Putar 10 kali pun memang sedap. Sesuci lebaran. Dia kalau pasang yang tu time nak kemas barang nak balik kampung kan, dia macam wow. Bersemangat sikit lah. Nak tanya kau, boleh tak kau nyanyikan sikit lirik? Tak kisahlah lagu apa-apa, lagu raya. Saya kena tengok tajuk lepas dulu. Okay, pause dulu. Lagu raya. Hiasi diri indah, riangkan hati gundah, bersihkan jiwa. Okay. Apa yang kalau sumbang kue dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Okay, itu je. Bye. Okay, terima kasih. Sini, pandang sini. Okay. Kau dah fikir apa tu penuh-penuh? Kau fikir? Kau tanya kau, lagu raya dulu ke sekarang? Lagu raya mana best? Bagi saya lagu dulu lagi semat dalam hati. Lagi apa? Semat. Okay, kenapa kau kata lagu dulu? Kalau kau kata lagu dulu best, lagu apa yang kau suka? Paling suka lagu Warna-Warni Hari Raya. Salah. Kau ni bukan Warna-Warni Aidilfitri. Kau ni semua benda salah Lagu lama lebih evergreen lah. Okay, aku nak tanya kau, cuba kau nyanyi sikit lagu tu yang kau suka. Lagu Faizal apa? Anwar Zain. Apa tu? Oh, yang masa kecil tu macam mana lagu dia? Anwar Zain. Berlalu dah. Tu aku suka Anwar Zain dengan siapa perempuan tu? Syafiq Kyle.
Suka hati. Elina. Dengan Kak Sina. Bila bahasa Syafiq. Okay, tu pun yang tu pun best juga lagu tu. Ya, betul. Lepas tu lagi satu lagu Lagu apa? lagu balik kampung. Sama lah. Kalau balik kampung kan, kalau ke JB ke Batu Pahat saya selalu. Kau ada putar lagu tu. Ya, walaupun tak raya. Walaupun tak 10 kali lagu tu. Ya, Lagi laju lah. Tekan Tongkat minyak berdiri. sampai berdiri lah. Tekan macam mana. Tekan lagu. Okay, bersama-sama aku lah. Aku pun suka juga lagu tu. Okay, lagu terkini yang sekarang kau suka? Sekarang tengah bermain dalam otak lagu lagu siapa? Amira Osman. Lagu apa? Saya mana dulu. Oh lah, Amir Osman kan nyanyi? Ya, betul. Oh lah. Habis kan kau kata lagu Ali Syuki tu yang mana satu? Itu mama papa. Oh okay, dia tukar. Mama. Okay. Tak boleh nyanyi. Alright, memang kau tak payah nyanyi dah. Takut aku terbuka. Okay, terima kasih.